Seksyen 7 ketiga ini hujan lebat, tapi itu tidak menghalang saya daripada berkunjung ke Westa. Hai, saya CTV. Hari ini kita nak review kedai kegemaran aku, iaitu Westa. Westa terletak di seksyen 7 Shah Alam. Mission hours dia ialah Isnin sampai Sabtu 10 pagi sampai 8 malam, Ahad 10 pagi hingga 6 petang. Ni kita lihat askar stain kat diorang ni. Tak ada printing, tak ada photo stain, tak ada minit bla 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 bla. Kita masuk. Banyak betul barang art sini. Apa korang nak semua ada. Pensel, charcoal. Ni kristal. Ni untuk besi kanak-kanak pula. Ni adalah cat poster colour, power colour. Nak sekotak boleh, nak single botol pun boleh. Warna kegemaran ramai ke tidak gemar, sebab susah nak guna, pancur. Jadi kita ada alpha watercolour kat sini. Murah je, kalau korang jadi ahli lagi murah. Harga dia ialah RM111 untuk 30 colour. Ada berbagai saiz. Ni ada 30 colour, 24 colour, 16 colour dan 13 colour. Brushes, berus, berbagai jenis berus ada. Hang nak berus plastik, berus bulu sintetik ada. Kita tengok berus-berusan. Ni kalau privilege premier, kalau untuk ahli biasa RM16, satu set RM17.90 harga biasa. Easels daripada yang tertinggi, lebih tinggi daripada kamu, yang 1.6 meter itu saja. Pink, cantik. Ni RM14 ke yang warna, nak panggil warna apa? Warna kayu coklat muda ke di baby size dan super baby size, mini size. Palettes. Katanya paint storage palette box. Oh, ni kalau korang ada tube. Kalau korang ada tube watercolor, korang nak keringkan letak dalam ni boleh. Palette kanak-kanak riang. Palette kanak-kanak riang ialah RM90 harga biasa. Dan kanak-kanak tak berapa riang pula ialah RM6.40. Okay, ni ada jari. So boleh buat style macam artis-artis gitu. Kalau cucuk jari korang kat sini. Cucuk masukkan jari korang kat situ. Okay, apa ni? What is this? Apakah ini barang misteri ini? Lepas tu kita ada berus short handle. Pendeknya berus dia. Ni. Oh, ni berus ke? Oh. Macam straw dah tengok. Kepada artis-artis tak kisah full time atau part timer, korang kaki travel dan berang-berangan nak jadi pelukis jalan-jalan, korang boleh beli set brush ni. Okay, ni sampel dia. Dah siap brush dalam tu, palette, ni apa, span. Span. Untuk korang letak air, lepas tu korang basah-basahkan korang punya brush. Yang ni sampel besar. Yang ini pun sampel kecil. Yang ini adalah berus ekor poni. Berus ekor kuda poni. Poni tu kuda yang bersaiz kecil kan? Berapa ni? 10 pieces. Oh, harganya RM45.40 kalau tak ada membership. Atau kalau korang ada brush sendiri, beli je bekas ni RM3. Dia nampak macam bekas cutlery, tapi dia sebenarnya adalah bekas brush. Dan di bawah itu pula adalah palette. Palette untuk meletak colour. Oh, ni besi besar. Siap dengan tempat jari. Ini besi sederhana besar. Dan kita sudah tiba ke tempat berangan paling ulung aku. Dan ini adalah versi kecil. Bukan tempat berangan berus, tapi adalah cat. Oh, salah, ini oil colour. Cat akrilik biru.
biru, purple, vermilion, merah, kuning, bawah, biru, hijau, kalau kulit, kalau coklat, kalau tanah. Yang paling penting sekali untuk blending, titanium white. Dia ada dua, titanium white, satu lagi titanium white je ada. Tak salah dia ada dua, satu titanium white, satu lagi macam pearly white. Itulah botol-botol akrilik ni, saiz dia 1 liter. Harganya ialah RM54.70 seliter. Manakala yang kecil-kecil tadi tu pula adalah RM28.40 seliter. Tengok perbezaan dia. Yang ini mana ni mililiter ni? Tu 500 ml versus 1 liter. Kecil, besar. Pada korang yang baru nak berkecimpung dalam akrilik painting ni, korang mungkin boleh beli yang kecil. Dan nak beli banyak pun dalam satu botol je dah makan 20 something kan. Kalau dapat botol dah 100. Dan mesti korang fikir macam kena beli banyak warna kan. Tapi aku rasa mungkin korang boleh start dengan beli warna-warna primer. Yang 3 tu, itu merah, biru, kuning. Macam ni lah. Merah, korang boleh pilih lah merah mana. Pilih je korang nak scarlet ni ke, korang nak crimson red ke, korang nak vermilion, kuning, orange yellow ke untuk kuning. So biru mungkin boleh pilih antara biru ni atau biru ni. Tapi aku ni hanyalah pelukis amatur, so mungkin korang boleh refer kepada carta warna untuk pilih korang punya 3 warna primer tu. Botol yang boleh dipicik-picik ni 1,500 ml. Oh, lepas tu kita ada yang bentuk botol sos ni pula, RM31. So korang decide korang nak ambil macam satu applicator. Lepas tu buka botol ni, ambil macam kau ambil mentega tu. Tip ni semua harga dia peanut butter bukan mentega. Atau korang nak siap sedia picik sini. Dia punya berapa dia punya ni? 120 ml. 4 kali ni bersamaan dengan hampir satu ni. Okay, bab-bab akrilik dulu. Sekejap lagi kita balik. Nak pergi tengok palette knife pula. Tengok je lah, sebab aku rasa palette knife aku ada complete set dah. Sesungguhnya aku melihat palette knife ini dengan pesanan kepada diri sendiri bahawa aku sudah ada banyak palette knife yang aku belum guna, pun ada yang belum guna lagi. Jadi kita tengok je lah dan jangan beli. Dah settle membeli palette knife, kita tengok kertas pula. Korang ada banyak pilihan kertas kat sini. Ini watercolour paper. Aku guna watercolour paper ni untuk print segala-gala artwork dan juga untuk testing watercolour. Jangan tanya aku mana aku punya artwork yang melibatkan testing watercolour, sebab belum ada lagi. So kat sini korang ada pilihan cold pressed medium surface 100% cotton acid free 300 gram. Ni tebal ni. Cold pressed medium surface 100% cotton acid free 200 gram. Selain daripada cotton acid free, kita juga ada cellulose acid free. Yang ni sama macam tadi, cuma 300 gram tebal. Yang ni pula cellulose acid free 200 gram. Setakat ni aku tak tahu apa beza antara cellulose dengan cotton, tapi diorang selalu nasihat untuk guna cotton kalau kau punya watercolour mantap. Sketch pad. Ini besar. Macam brand nak apa, Arto. Kalau korang nak sketch pad yang nampak estetik macam ni plain tapi dah di ring tu kan, so estetik sikit lah. Kalau nak yang hardbound macam ini, tadi RM10.90, yang ini pula RM14.90. Kertas-kertas special lain yang diorang ada ialah bleed proof marker pad. Bleed proof ni maksudnya kalau korang lukis pakai marker, dia tak akan bleed. Dia akan nice je colour dia, sebab paper dia serap. Spesies yang sama tapi ni saiz besar. Lepas tu diorang ada pastel pad untuk pastel. Sekarang ni dah ada siap black stretch canvas. So korang tak payah
cat hitam dah korang punya canvas, siap-siap dah hitam. Kita dah ada saiz 30x42 cm, 30x30 cm dan juga 20x30 cm. Aku selalu tertanya macam mana orang nak lukis watercolour atas canvas. Sebenarnya ada ni watercolour stretch canvas, maknanya canvas ni untuk watercolour. Beza dia dengan canvas untuk akrilik, dia cuma tak digesokan je kainnya ni kain cotton tu biasa je, tak ada geso atas dia. Ni saiz kecil pula. Aku jumpa ni canvas pad, iaitu 100% cotton. Aku tak pasti apa ni. Dia kertas tapi dia macam kain. Katanya triple coated for oil and acrylic painting. So ni apa? Kertas yang telah dicat dengan geso ke macam mana ni? Macam kain keras yang selalu mak aku guna untuk buat baju. Macam tang-tang collar tu. Itulah kain ni. Macam lah, aku cakap macam. Apa kat ia sebenarnya? Kena buat research ni. Tak, hang boleh nampak dia punya thread, dia punya jalinan-jalinan kan. Tapi tulis sini triple coated for oil and acrylic painting. First aku jumpa ni. Dia ada saiz A4 dan juga A3. Menarik tak? Ini adalah botol-botol akrilik yang bersaiz 2 liter. Hang nak colour apa semua ada. Putih, kuning, pink. Ni apa? Biru, purple, biru nila, hijau, hijau muda. Kita dah lalu sini. Ni akrilik. Maris tadi yang dalam botol dengan dalam botol betiup tu. Botol sos panggil. Ni akrilik tu oil paint. Sebelah dia ada kain canvas. Korang boleh beli secara meter ke alien ni? Meter kot. Dia ada harga-harga dekat situ. Ni kalau korang nak buat customized painting. Bukan customized painting, customized canvas. Yang best ni setiap kali pergi kedai art, mesti aku jumpa something new. Macam ni so small, can fit the palm of my hand. Dia sini apa? RM2.20. Guys, aku dah pusing satu kedai dan aku memang tak jumpa pun kertas untuk akrilik. Dah aku tanya cashier kat depan tu dan dia tunjuk kertas tadi tu je ada. Lepas tak jumpa, itu sahaja yang ada. Tadi aku beli je lah ni watercolor painting paper 300 gram. Yang ni cotton acid free. Cotton acid free ni RM10.70. Tapi kan oleh sebab susah lah juga aku nak sampai ke Westa ni, ala-ala tu kita beli je lah kertas ni. Okay, aku tak nak beli brush sebab aku rasa brush aku dah beli 2 juta. Tapi aku nak beli pembasuh brush. Hari tu aku ternampak dekat satu galeri aku lawat ni, dia ada cair untuk membasuh brush. Sebab bila aku guna akrilik, susah lah juga kau nak hilangkan warna yang lekat dekat brush tu kan. Yang aku jumpa ni, brand pertama Pebio Brush Cleaner 75ml. Kalau jadi privilege harga dia RM32. Ni pula ialah brand kedua, Winsor & Newton. Kalau harga privilege member RM40.50. Dan aku spend selama lebih kurang 7 minit untuk cari Maris punya brush cleaner tapi tak jumpa. So aku tanya adik tu kata ni ada. Walaupun dia tulis untuk oil colour, tapi aku rasa boleh juga guna untuk acrylic ni. Tapi ala-ala nak test, kita test yang harga di tengah-tengah, iaitu brand Pebio ni. Dia tulis sini, tak nampak The cleaner will dissolve all types of paints and varnishes, keeps the flexibility and shape of the brushes, blah 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 blah. Okay, jumpa kat adik ni so nice. Adik, apa yang best ni shopping kat Westa ni? Shopping dekat Westa ni apa yang best? Korang akan dapat harga murah daripada kedai lain. Lepas tu barang kita pun ada banyak variety lah. Variety of macam barang tu ada banyak. Lepas tu apa lagi? Kawasan sini pun best. Environment sini best. Kalau macam datang, boleh sekali datang makan dekat area sini. Okay, tu je. Sama. Nisha. Sama. Bye.